Okey, sekarang kita baru sampai di KLIA. Untuk apa? Untuk trip PGLS tahun ni. Dan specialnya trip PGLS tahun ni pergi berdua bersama dengan Tana. Kita nak makan semua dulu, settle dulu. So nanti kita jumpa. So nak tahu tak trip kali ni pergi ke mana? Nanti saya share. Okey, sekarang kita dekat depan kaunter K sebab kita akan berkumpul di sini bersama dengan achiever-achiever lain, bersama dengan staff Publigo dan juga team travel. Okey, so asbab daripada simpanan emas, dan hari ini kami akan berangkat untuk jalan-jalan melihat dunia. Okey, kita dah sampai dah dekat boat cruise kita, Avalon Illumination. Terima kasih. Okey, ni boat kita. Alright. So inilah trip VVIP PGLS Publigo Leadership Seminar untuk tahun ni. Avalon Illumination, salah satu kapal river cruise paling mewah di Eropah. So di sini ada tingkap panorama dari lantai ke siling. Waktu saya bangun pagi, pemandangan sungai terus depan mata tanpa perlu bangun dari katil pun. Setiap malam, dina 4 hidangan disediakan chef sendiri. Siang hari, saya boleh duduk di skydeck whirlpool, tengok kapal yang bergerak perlahan melalui bandar-bandar kecil Eropah yang cantik macam dalam cerita dongeng. Sepanjang sungai Danube ni, kita lalu pekan-pekan lama, kastel di atas bukit dan air yang jernih terus mengalir tenang. Setiap sudut yang saya rakam ni rasa macam postcard yang hidup. 6 tahun lalu, saya bawa isteri bercuti tapi banyak habis masa bekerja semasa di Jepun dulu. Sekarang, saya duduk sini berdua tanpa perlu fikir kerja langsung. Ini bukan percutian yang saya bayar sendiri, ini hadiah dari Publigo. Kalau anda tanya kenapa saya simpan emas dan kenapa saya bimbing orang lain buat perkara yang sama, ini salah satu jawapannya. Bukan sekadar pelaburan, ia jalan menuju momen macam ini.